Macam mana boleh terhasilnya bunyi macam tu sini geng Geo nak story. Inilah dia piramid El Castillo di Mexico. Piramid ni dibina dulu oleh tamadun Maya sekitar abad ke-8 hingga ke-12. Dulu orang ingat dia cuma tempat upacara keagamaan saja. Tapi bila orang moden datang dan cuba tepuk tangan, diorang terkejut sebab bunyi pantulan suara burung Quetzal. Burung tu pula bukan sebarang burung, tapi dia simbol jelmaan dewa Kukulkan dalam kepercayaan Maya. Dari sudut geologi dan sains pula, macam mana bunyi itu terhasil? Ini adalah 4 faktor bunyi itu boleh terhasil. Pertama, batu kapur. Piramid ni dibina daripada batu kapur. Batu ni pula jenis keras tapi berliang. Jadi, dia pantulkan bunyi dengan cara pelik sikit. Bunyi frekuensi tinggi iaitu macam kicauan burung. Kedua, tangga bertingkat yang banyak. Kat depan piramid tu ada beratus-ratus anak tangga. Bila kau tepuk tangan, bunyi tu terpantul dari setiap anak tangga secara berturutan, geng. Jadi gema dia jadi cepit-cepit macam bunyi burung. Ketiga, reka bentuk dan sudut piramid. Sudut kecondongan tangga dan jarak antara anak tangga tu memang kena betul dengan cara bunyi bergema. Ada saintis kata, ini mungkin kebetulan je. Tapi geng, ada juga yang percaya orang Maya dulu memang tahu cara bunyi bergerak dan sengaja diorang direka macam tu untuk hasilkan suara dewa. Yang keempat, faktor alam sekitar. Kawasan Chichen Itza ni lempak dan tanahnya jenis batu kapur juga. Bunyi senang melantun kat permukaan keras dan padat. Sebab tu kesan ni paling jelas bila seseorang berdiri tepat ke tengah kaki tangga utama. So hebat kan? Jadi geng, bunyi yang keluar tu bukanlah magic, tapi hasil gabungan alam, seni bina dan sains akustik purba. Dapat something?